pada 1 hari bulan April 2025 kira-kira jam 8.07 pagi, satu insiden letupan dan kebakaran telah berlaku pada saluran paip gas utama milik Petronas Gas Berhad di Jalan Putra Harmoni, Putra Heights, Selangor. Satu bola api ataupun flame ball telah menjulang ke udara setinggi lebih kurang 30 meter. Jumlah kebocoran keseluruhan gas dianggarkan sebanyak 369 juta kaki padu atau bersamaan dengan 535,000 tong gas asli 14 kilogram. Letupan dan kebakaran ini telah mengakibatkan satu kawah besar terbentuk di ground zero dengan izin sebesar 80 meter panjang kali 70 meter lebar dan 8 meter dalam. Di samping itu, kawasan sekitar seluas 325 meter radius juga telah terkesan oleh letupan dan kebakaran gas tersebut. Api yang marak mencapai kepanasan melebihi 1000 darjah Celsius telah menjejaskan lebih 500 buah rumah, hampir 400 buah kenderaan serta lebih daripada 100 orang mangsa telah tercedera. Insiden letupan ini juga telah merosakkan dan menjejaskan satu daripada 3 saluran gas asli Petronas, dan insiden letupan dan kebakaran ini serta kesannya kepada penduduk dan harta benda awam perlu diberi perhatian serius. Datuk Yang Dipertua, pada 8 hari bulan Ogos yang lalu, Jawatankuasa IPK telah mengadakan satu sesi lebat urus yang telah dihadiri oleh pelbagai agensi, terutama sekali yang terlibat dengan siasatan berhubung insiden letupan paip gas di Putra Heights. Antara agensi yang hadir termasuklah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP atau DOSH, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM, Petronas Gas Berhad PGB, Jabatan Kerja Raya JKR, Kementerian Kerja Raya KKR, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ dan Lembaga Pembangunan Pembinaan Malaysia CIDB. Walau bagaimanapun, pada mesyuarat tersebut hanya 4 agensi atau jabatan yang telah memberi taklimat laporan semasa libat urus berkenaan, iaitu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan Polis Diraja Malaysia. Jawatankuasa ingin memaklumkan dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pejabat Kerajaan Sekutuan, Kerajaan Negeri Selangor, Petronas Berhad serta syarikat-syarikat swasta yang telah menyumbang bantuan segera dengan jumlah melebihi 10 juta kepada penduduk yang terkesan dengan insiden letupan ini, termasuklah penyediaan kediaman sementara, pampasan wang tunai, bantuan kenderaan serta berbagai sokongan logistik. Datuk Yang Dipertua, berdasarkan laporan-laporan yang dibentangkan oleh agensi-agensi yang disebutkan di atas tadi, Jawatankuasa IPK mendapati bahawa siasatan-siasatan yang telah dilakukan oleh agensi-agensi tersebut adalah lengkap dan sangat terperinci dan telah mengambil kira semua aspek-aspek yang perlu. Laporan pelbagai agensi yang melakukan siasatan ke atas insiden ini telah mendapati punca insiden adalah seperti berikut. Pertama, paip gas yang digunakan memenuhi spesifikasi tetapi gagal akibat muatan kitaran ataupun cyclic loading dengan izin ke atas paip gas tersebut. Yang kedua, persekitaran tanah yang tidak stabil dan mendapan tanah merupakan punca utama. Yang ketiga, perubahan fizikal berlaku pada lapisan bawah permukaan tanah yang hilang daya tapungan disebabkan oleh
pengumpulan air setempat. Yang keempat, aktiviti antropogenik telah mengubah topografi asal kawasan tersebut. Dan yang kelima, geseran logam paip telah mencetuskan api dan menyebabkan letupan. Dan yang keenam, pihak PDRM telah mendapati tiada unsur sabotaj atau kecuaian yang dikenal pasti. Datuk Yang di-Pertua, setelah punca-punca insiden letupan ini dikenal pasti seperti di atas, pihak JKKP telah mengarahkan tindakan pencegahan dan kawalan dilakukan dengan segera oleh pihak yang terlibat, khususnya Petronas, seperti berikut. Pengujian integriti ke atas semua injap sekat ataupun isolation valve dengan izin. Penilaian dan analisa strain pergerakan talian paip melalui kaedah geopic dan EML. Ketiga, penilaian semula kajian geohazard risk assessment. Yang keempat, membuat kerja penyelenggaraan, kawalan, pencegahan dan integriti sistem injap dan paip di 9 kawasan berpenduduk kepadatan tinggi seperti Indra Mahkota, Tebrau, Jalan Masai, Seremban 2, Subang Jaya, Shah Alam, Putra Damai, Bandar Perai dan Kuala Muda. Dan yang kelima, pemantauan tanah melalui satelit. Keenam, pengesanan rate of reduction alam bagi tekanan gas dalam paip. Ketujuh, meningkatkan kekerapan pipeline patrolling ke atas pipe gas. Kelapan, memperkemaskan dan memperketatkan prosedur kelulusan pembangunan di kawasan right of way ataupun ROW kawasan pipe. Kesembilan, meningkatkan latihan kesiapsiagaan pelan tindakan kecemasan. Kesepuluh, pemantauan masa nyata ataupun real time monitoring ke atas pipe-pipe gas. Kesebelas, menambah bilangan peranti pengesanan bagi tujuan pemantauan. Datuk Yang di-Pertua, setelah meneliti semua laporan-laporan dan tindakan pencegahan dan kawalan yang dikemukakan oleh berbagai agensi dan juga oleh JKKP, Jawatan Kuasa IPK juga mengesyorkan beberapa show penting untuk diambil tindakan selain daripada apa yang telah dikemukakan oleh JKKP. Yang pertama, Jawatan Kuasa mengesyorkan supaya diperkukuhkan pengawasan talian gas, pipe gas melalui teknologi pemantauan satelit, geopic dan sistem pengesanan masa nyata ataupun real time monitoring di kawasan berisiko tinggi. Yang kedua, memperketatkan prosedur kelulusan pembangunan berhampiran jajaran pipe gas dengan mewajibkan penglibatan dan pandangan teknikal daripada JKKP, daripada JMG, daripada PGB dan pihak berkuasa berkaitan. Show yang ketiga, mewujudkan prosedur bantuan dan pampasan mangsa insiden infrastruktur kritikal yang jelas, telus dan konsisten, termasuk mekanisme rayuan. Yang keempat, menambah baik sistem amaran awal, termasuk pemasangan siren di kawasan berpenduduk tinggi yang berdekatan dengan infrastruktur yang kritikal. Yang kelima, mempercepatkan usaha pemetaan geobencana ataupun geohazard mapping nasional melibatkan semua jajaran pipe gas utama.
Yang keenam, menjalankan latihan kecemasan berkala ataupun emergency drill dengan izin bersama komuniti setempat, agensi penyelamat dan pihak industri. Ketujuh, menubuhkan tabung bencana infrastruktur kritikal yang boleh digunakan segera untuk membantu bangsa. Yang kelapan, mengkaji semula perundangan sedia ada bagi memastikan aspek keselamatan infrastruktur kritikal diberi pelindungan perundangan yang lebih kukuh serta menutup sebarang jurang tanggungjawab undang-undang. Yang kesembilan, memperkenalkan piawaian penyelenggaraan berkala yang lebih ketat untuk semua talian pipe gas dan utility kritikal, termasuk audit keselamatan bebas secara tahunan. Yang ke-10, menubuhkan mekanisme penyelarasan tetap antara agensi persekutuan, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan syarikat utility bagi meningkatkan keberkesanan tindak balas serta mengelakkan pertindihan kuasa. Dan yang ke-11, meningkatkan program kesedaran awam dan pendidikan komuniti di kawasan berhampiran infrastruktur kritikal agar penduduk mengetahui tanda-tanda risiko awal serta langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Datuk Yang di-Pertua, Jawatankuasa berpandangan bahawa insiden ini merupakan amaran penting bahawa faktor alam sekitar, faktor teknikal dan pembangunan setempat perlu ditangani secara menyeluruh supaya insiden seperti ini tidak akan berulang lagi. Baru-baru ini pada 20 September 2025, kita sekali lagi dikejutkan dengan berita kebocoran saluran pipe gas di tapak projek laluan ECRL. Namun alhamdulillah tiada letupan berlaku pada ketika itu. Justru Jawatankuasa IPK menekankan bahawa pelaksanaan show-show ini berserta dengan arahan kawalan dan pencegahan oleh JKKP amat kritikal demi menjamin keselamatan rakyat, mengukuhkan keyakinan terhadap keselamatan utiliti negara serta memastikan pembangunan negara tidak mengabaikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Sekian laporan daripada penyata Jawatankuasa. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua.